Ini adalah contoh pecahan tak wajar. 7/2 sama dengan 7 bahagi 2 sama dengan 7 terbahagi dengan 2, 3 darab dengan 2 sama dengan 6, 7 tolak 6 sama dengan 1. Jadi, sama dengan 3/1/2. Ini pecahan dalam bentuk nombor bercampur. Nombor bercampur. Kalau kita 2 darab dengan 3, kita tambah dengan 1, dia akan jadi macam ni, 7/2. Contoh kedua adalah 13/6. 13/6 sama dengan 13 bahagi dengan 6 sama dengan 13 bahagi dengan 6 2 darab 6 sama dengan 12. 13 tolak 12 sama dengan 1. Jadi sama dengan 2/1/6. 2/1/6 ni, kalau kita darab balik, 2 darab dengan 6 ataupun 6 darab dengan 2, lepas tu tambah dengan 1, kita akan dapat 13/6. Ini pecahan tak wajar dan ini pecahan nombor bercampur. Macam ni. 3/1/2 ni, dia macam ni tau. 3/1/2. 1, 2, 3, 4. Okey, yang ni 3/1/2. Yang ni 3, yang ni 1/2. Okey, 1 lah. 1, yang ni pun 1, yang ni pun 1, yang ni 1/2. 1, 2, 3, 1/2. Sama dengan 3/1/2 lah. Sama dengan macam ni. Okey, yang ni pula 2/1/6. 2/1/6 ni maksud dia macam ni. 1, 2, yang ni 1, 2, ni 1/6. 3, 4, 5, 6. Okey. Yang ni 1, yang ni 2, yang ni 1/6. Jadi sama dengan 2/1/6. Jadi yang ni sama dah dengan yang ni. Itu maksud dia, pecahan tak wajar. Ataupun pecahan tak wajar ni boleh dikatakan juga maksudnya pecahan tak logik. Sebab apa tak logik? Sebab nombor atas lagi besar daripada nombor bawah. Maksud pecahan 7/2 ni maksudnya 7 bahagian daripada 2 bahagian. Jadi tak logik dah kan? Sekarang ni kita ada 2 bahagian kat sini. Contohlah ni, ada 2 bahagian. Ni, kita ada 2 bahagian. 1, kita bagi 2 bahagian. Bahagian pertama dengan bahagian kedua. Tapi dalam pecahan tak wajar, kita nak lorek 7 daripada 2 bahagian. Jadi tak boleh nak buat lah 7 daripada 2 bahagian. Macam mana nak lorek 7 bahagian sedangkan bahagian cuma ada 2?
Sebab tu kita panggil dia pecahan tak wajar ataupun pecahan tak logik. Sama juga dengan yang ni, 13/6. 13/6 ni dia macam ni. Satu bulatan ni kita bagi kepada 6 bahagian. Okey, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi bahagian ni ada 6 bahagian. Betul dah, 6 bahagian. Tapi kita nak 13 daripada 6 bahagian. 13 bahagian daripada 6 bahagian. Macam mana kita nak lorek 13 bahagian daripada 6 bahagian? Jadi benda tu tak logik lah. Jadi sebab tu, bila nombor atas lagi besar daripada nombor bawah, kita akan panggil dia pecahan tak wajar ataupun pecahan tak logik. Tapi kalau pecahan ni tak wajar, tak logik ni, dia sama je. Kita boleh tukarkan kepada bentuk macam ni, 13 bahagi 6 ataupun 13 bahagi dengan 6 macam ni, dan kita akan dapat macam ni. Macam ni, kalau kita dah dapat macam ni, kalau kita darab lagi 2 darab 6 ataupun 6 darab 2, kita tambah dengan 1, kita akan dapat balik bentuk macam ni, 13 bahagi 6. Okey, jadi kalau 13 bahagi 6 ni, dia susah sikit nak faham. Kalau kita dah tukar kepada bentuk macam ni, 2 1/6, barulah kita boleh lorek. Jadi kita dapat 1, 2, yang ni kita bahagi 6, kita lorek 1 je lah. Jadi 2 1/6. Jadi macam ni. Okey, iaitu pecahan tak wajar. Jadi jemput like dan komen. Kalau ada soalan, boleh komen kat bawah ya. Jumpa lagi dalam video akan datang. Bye-bye.